Lenggeng Negeri Sembilan. Siapa sangka dalam 1.5 jam daripada KL, korang boleh dapat menikmati suasana hutan dengan view yang cun macam ni. Sebelum ni kami dah beberapa kali camping dekat kawasan Kenaboy Jelebu, pekan sebelah ni. Ini first time kita orang pergi ke pekan kecil Lenggeng di sebelahnya. Dalam video kali ni aku akan tunjuk kepada korang aktiviti kita orang camping 3 hari 2 malam dekat sini. Dan di hujung video kita akan buat walk around campsite review di campsite sini. Nama campsite ini adalah Tanah Lenggeng Vale. Hello, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Harry Kari. Dalam video kali ni aku nak bawa korang pergi camping. Kita orang sebenarnya dah lama sangat tak camping semenjak Lily anak aku tu yalah, daripada last kita pergi dekat Cameron tu. Ni lepas dia umur dah 5 bulan lebih, dekat 6 bulan barulah kita orang pergi camping balik. Barulah kita berani sikit nak pergi camping. InsyaAllah. Dia ada di belakang. Nampak tak? Tengah tidur tu. So kita punya camping kali ni dekat Tanah Lenggeng Valley. Nama campsite kita Tanah Lenggeng Valley. So nanti kita cerita lebih kat sana. Kita pergi dulu. Bye. Jam by jam. Aku ada satu lagi persoalan saja ialah nak share korang. Kenapa korang tengok lorong Smartech semua kat ujung tersinggung tiba-tiba RFID kat ujung sini. Kenapa tak ke hujung sana juga sekali dengan Smartech semua tu? Kenapa pening dekat dah dengan tu. Apa nama? Cerita kita pun sama sekali. Tamu Eko Lenggeng. Sayang. Siapa menu nangis? Bye. Okey. Lily. Jom. Orang tu tunggu tu. Moments later, 2,000 years later, 1 eternity later. Update. Kita orang tadi sampai sini pukul berapa tadi? 5.30. Aku baru siap set up kemah. Sekarang pukul 7 lebih. Dah maghrib lah. Tak tahu korang nampak ke tak. Busy, aku tak sempat nak shoot sangat. Kita tengok sana. Lawa ke tak? Lawa kan. Okay, ni setup kita orang. Desert Fox dengan base M. Lepas tu meja kita orang tak nak buka. Kita orang pakai meja yang ada je. Banyak meja ni boleh pakai tu. Tu pun unggun api tadi. Belakang tu banyak kayu-kayu nak reput, dia suruh bakar je. So kita set up kursi saja. Lepas tu tidur bawah je. Kita mentang span untuk Lily punya tu. Kita mentang toto atas tu. Kita tidur bertiga kat dalam tu nanti. Aku tak tahu korang nampak ke tak ni. Gelap ni aku rasa. Lepas tu sini common area. Dia ada lampu solar. Cerah sikit. Tak payah pasal lampu, jimat. Sekarang jam pukul 9. Agak panas juga malam ni. Sebab kita orang tak sempat mandi lagi. Mandikan Lily. Lepas tu kita orang settlekan Lily. Makan pukul 9 baru siap spaghetti, nugget dengan fries. So far untuk aku campsite ni kira semi wild campsite. Ni tak ada jalan, dia sekarang dah okey sikit. Dia dah konkrit. Dulu aku tengok video-video lama semua dia pakai dia off-road. Sekarang dah ada konkrit, okey sikit. Tapi still kereta biasa susah agak nak naik tu. Berpusing tayar tu aku rasa. So hati-hati kalau siapa yang datang lah. So ni first time kita punya pengalaman camping dengan Lily, dengan anak aku, baby. Memang lain lah, makan pun kena gila-gila.
masak pun dulu boleh masak sekali. Cepat sikit siap. Sekarang seorang kena jaga lili, seorang kena makan. Seorang makan, seorang masak. Aku tak tahu video kali ni dapat isi banyak benda ke tak, footage-nya. Sebab kekangan sikit ada lili kan. Banyak sikit nak kena consider. Sini dia lampu dia semua pakai solar. Cuma malam dia ada plug point guna genset. Pukul 6 sampai 12 je lah. Itu saja kot. Kita jumpa besok je dah makan ni. Bye. Ini RM6 je. Ini RM7. Ini RM3. RM150 sen. Dekat sini ikan keli dia panggil ikan semilang. Sambal dia okey, tak manis sangat. Dia tak pedas sangat. Tapi sambal dia macam sambal mak-mak. Dia macam tak. Macam mana? Dia punya bawang-bawang rasa tak? Ni sambal bilis pula. Sambal bilis. Wife aku kan sambal bilis. Ni rasa bilis pun. Macam sambal ni. Rasa rendang pula. Rendang pula. Satu lagi yang try sotong pula. Lembut. Selamat pagi. Tadi kita orang pergi sarapan dekat kedai. Kau tengok tadi. Tadi kita makan kat situ lah. Lenggeng. Apa nama? Nasi lemak ikan semilang. Lenggeng. Nanti mesti korang akan tanya, betul ke ikan semilang ke orang bagi ikan keli sebenarnya. Dekat sini orang memang panggil ikan keli tu ikan semilang. So korang yang tahu sangat beza ikan keli dengan ikan semilang tu tak payah nak berdebatkan benda ni lah. Sebab ni memang kawasan sini diorang panggil macam tu. Ikan keli tu diorang panggil semilang. So dia punya specialty dekat Lenggeng ni memang diorang makan nasi lemak ikan semilang pagi-pagi. Aku rasa okey lah, boleh lah. Ramai kat situ. Yang bagusnya nasi lemak dia RM1 je. Satu bungkus tu. Nasi, sambal. Timun ambil sendiri, telur ambil sendiri. Lepas tu sekarang tengah hari, belum tengah hari, baru 11, baru 12. Anak aku mengamuk macam nak demam. Kita orang cari ubat tadi bagi dia. Lepas tu bagi susu, mandi, nak bagi tidur dulu. Nak masak tengah hari pun macam tengah kenyang lagi. Sekejap lagi lah, lewat sikit baru kita makan. So semalam aku tak tunjuk kita punya setup kan. Jom kita tengok. Kita orang pakai Base M dengan Desert Fox. Flysheet ni aku dah pakai lama gila. Daripada 2019 ke 2020 yang tu lah aku pakai sampai sekarang. Masih boleh, masih kukuh, tak ada koyak, tak ada apa. Tapi dah nampak lah dia punya putih-putih tu macam dah lubang-lubang lah, lubang tu. Tapi still boleh pakai. Ini nama dia. Dia punya bentuk dia pelik sikit, macam tupai terbang, belakang besar, depan kecil. Dia datang sekali dengan pole semua. Nanti korang boleh tengok link kat bawah. Aku letak link. Lepas tu ni satu lagi benda zaman purba yang memang di abuse sampai guna betul-betul, guna sampai cukup-cukup. Inilah dia. Wagon TC02 Nature Hike yang boleh lipat payung. Dia punya ni dah putus. Lepas tu ni dia punya ni je, dia punya tutup ni. Mana pergi entah tutup dia. Ni hilang. Lepas tu kat sini reput, pecah kayu dia, dia punya plastik dia. So tak apalah, aku dah pakai betul-betul pakai dia ni. Tu wagon ni berguna jugalah. Aku rasa dekat 4 tahun lebih dah. Sama juga macam ni, fly ni. So ni recommended. Yang
Satu lagi barang purba yang sampai sekarang pakai tu sini. Nature hike. Sampai sekarang masih okey lagi. Hari tu dunia nut ni je hilang. Lepas tu pergi highway tukar nut, masih boleh pakai. Tapi dia ni lah sikit-sikit. Alah biasa. Makanan semua aku simpan dalam ni. Ada pakai satu bag ais. Sampai sekarang masih tahan. Lepas tu untuk water system aku beli galonnya tu, berapa galonnya botol ni dengan ni. Lepas tu satu lagi beli getah dia. Getah ni beli lain lah. Sebab kalau dia penutup asal dia plastik, tak boleh buka, tak boleh pakai semula. Yang ni boleh pakai semula. Lepas tu beli benda ni. Air masak aku, water system aku beli ni. Meja kita tak set up sebab sini banyak meja. Aku pakai meja ni je. Lepas tu semalam, time malam tu, berkibar-kibar layar-layar ni sampai putus satu. Lepas tu dia ting ketuk ni. Aku punya flysheet pun alhamdulillah dia kena angin kuat pun masih kukuh, tak ada terkoyak, tak ada apa. So, tu je lah. Nanti kita tengok apa kita nak buat lagi petang ni. Nak makan ke apa ke, tidur dulu ke. Kita tengah panas ni. Panas. Bye. Nasi ayam 1 pot. Resepi TikTok. Tapi kekurangan bahan minyak bijan dan stok ayam. Cube ayam tak ada. Tapi rasa dia tetap menyala. Lepas tu, hari tu aku pergi Smart Mart, aku jumpa ni sos cili nasi ayam. Dia ada satu lagi jenis pakai cili padi je, lagi pedas. Aku ambil yang biasanya. Spicy dia 3 cili. Aku rasa sedap macam nasi ayam Hainan ni sos. So kalau korang nak masak ayam boleh try makanan ni. Aku punya video kali ni aku rasa tak banyak sangat footage ni. Tengah hari tadi kita pergi makan cendol lah. Sepatu footage yang pergi tengah hari tadi semua aku tak ada record sebab ada baby ni lain sikit lah. Sekarang kita tengah melayan sunset. Lawa sunset. Ada ingus. Budak ni panas tengah hari tadi kita orang lari pergi bandar. Ada ingus lah hidung. Jadi besok kot baru aku ada masa nak buat review sikit depan ni. Bye. Hai. Bye. Tangan. Suhu sekarang petang. Aku lupa nak tengok time tengah hari tadi. Petang 32 degree. Wah, agak panas ni petang. Senja. Time sunset. So, kita jalankan api dulu. Api ni penting untuk asap. Dan sekarang kurang sikit. Hello, Assalamualaikum. Dalam video kali ni aku akan buat review campsite. Nama campsite ni Tanah Lenggeng Valley dekat Lenggeng. Aku dengar orang-orang sini tak panggil Lenggeng, dia panggil Lenggeng. So, ni campsite baru Tanah Lenggeng Valley. Baru lagi lah, masih dalam development. Jom bawa apa yang ada kat sini. Jadi, kita masuk daripada pintu dia. Parking boleh sini ataupun sini. Parking agak terhad Kalau boleh korang datang sekali biarlah dua orang satu kereta ke apa. Parking di sini terhad sikit.
Lepas tu dah lalang kita jumpa toilet, kita pergi toilet dulu. Toilet dia agak gelap. Dia hidup lampu. Dia pakai solar lampu dia. Okay, kita tengok toilet dia. Dia lantai je biasa, dia simen tapi dia tak gravel ni. So tak ada merecik lah. Korang punya tu semua tak merecik. Sedap lah. Bila kita nak guna pun tak ada merecik-recik, tak kotor. Best lah. Lepas tu bersih, nampak cantik ya. Ada pokok-pokok. Tandas duduk. Air dia kuat. Air dia air bukit tau. Kuat gila. Lepas tu lepas guna, padam balik. Sebenarnya kalau pagi tak payah guna pun tak apa. Sebab dia dah ada satu zinc yang dia buat jenis boleh nampak dalamnya. So bila matahari terik nanti dalam dah cerah dah. So ni kawasan parking dia. Dia ada genset atas tu. Genset tu pukul 6 sampai pukul 12 saja. Belakang ni semua hutan. Ni genset operator, nama dia Jojo. So ni dia punya kira tempat Jojo lepak lah. Kalau ada orang kat sini jangan tidur kat sini. Ni ada bagi wagon untuk kita sewa ke apa kat sini. Lepas tu sini dia ada bawa air bukit. Dia buat macam salur air sampai ke bawah. Nak kata longkang, boleh cakap longkang jugalah. Tapi nice jugalah. Sejuk air dia. Sejuk. Direct sampai bawah. So macam aku cakap, sini campsite baru. Tak banyak sangat pokok-pokok besar. So bila tengah hari dia macam panas sikit. So sebelum tengah hari aku nak cepat-cepat kemas nak caw. Hari ni hari last dah. Okay, first ni tapak pertama kat atas. Tapak pertama kat sini satu. Lepas tu bawah ni tapak kedua. Tapak kedua kat sini. Lepas tu sinki kat sini. Ni pintu ada cantik memang cantik tapi tak boleh guna sebab angin kuat. Diorang tak buka. Kalau nak buka kena pakai dawai tu, buka dawai tu. Lepas tu sini ada plug point. Dia pakai genset macam aku cakap pukul 6 sampai pukul 12. So pukul 6 nanti boleh pakai kat sini lah. Itu Lili Kirana. Panas kesian dia, panas ni. Cai! Ni bogel masuk dalam video Papa. Bye bye. Lepas tu ni tapak ketiga. Ni bawah ni common area. Dia ada BBQ pit untuk dipakai. Tempat bakar-bakar, fire pit. Tu ada meja. Common area lah. Lepas tu sini ada satu kemah boleh pacak. Ni kemah aku lah. Sekarang tengah kemas dah ni. Kemah untuk pacak. Lepas tu ada fly segitiga ni. Sini angin memang kuat. So fly tu memang dah koyak dah. Fly aku selamat tak tercabut. 2 hari 3 hari 2 malam kat sini. Alhamdulillah. Lepas tu pokok-pokok dia baru kecil-kecil lagi semua sini. Kalau dah besar sikit mungkin sedap sikit lah. Mungkin lebih redup. Ni dia punya kawasan kali air dia memang sampai ujung sana. Sampai ke bawah. So jom kita pergi teras kedua pula. Selain campsite, dekat sini ada juga chalet tau. Dia A-shape chalet. Nice. Tapi kalau ada elektrik lagi cuy lah. Sebab sekarang diorang kata diorang dah apply elektrik kat TNB. Diorang buat wiring semua dah siap. Tapi tarik wire sampai bawah, TNB tak masuk lagi dah. Setahun lebih diorang dah mohon. Tapi buat masa sekarang dia tak ada plug point, tak ada elektrik. Dia ada lampu solar saja. So daripada parking tadi atas, kalau nak pergi chalet, kalau lalu kat 2-3 campsite ni, 3 tempat kemah, pergi common area,
Ada satu tangga. Ada 2 chalet yang bentuk A shape sana. Kita tangga dia agak steep. Okay, kita turun tangga. Tengok air yang tali air dia bawa turun tu sampai ke bawah. Ke bawah tu nanti ada tempat untuk mandi-manda sikit kecil lah. Menarik lah. Okay. Chalet bawah tu ada orang tau. So aku tengok atas ni. Okay, kau tengok kebun ni semua kebun durian. Sebelah ni kebun tanah orang lain. Dekat kanan sebelah sini. Air yang bawah tu dia mengalir sampai ke bawah sana. Nanti aku akan bawa pergi sama bawah. Okay, tengok dia punya laluan kat chalet. Okay, ni tadi chalet pertama, chalet kedua. Dah lalang sampai sini aku bawa pergi tempat air kat bawah dulu. Swimming pool kecil. Agak slope tempatnya. Kena hati-hati sikit lah. Sebab dia tak ada tangga yang proper sikit untuk kat sini. Jadi bahaya sikit lah. Okay, ni adalah air bukit yang diorang salurkan daripada atas tadi aku tunjuk tu. Terus ke bawah. So budak-budak boleh lah mandi-mandi kat sini. Budak kecil. Apa yang aku faham, ini adalah air bukit ni macam ada bocor sikit tau. Sebab dia tak nak penuh. Isi lama-lama pun tak nak penuh juga. So mungkin nanti kalau korang datang dia dah okey sikit. Tak tahulah. Okay. Ni air dia. Lepas tu belakang ni tanah orang lain dah. Boleh nampak tanah lain. Bawah tu banyak kebun lah. Sebelah ni semua kebun. Ni pun durian juga. Pokok-pokok durian lama ni semua ni. So pagar ni sampai ke bawah tu. Itulah tanah dia. Bawah ni ada laluan air kecil lah. Macam longkang bawah ni. Saliran air. So air ni tapi tu kau kena mengalir ke sana. Jom kita sambung pergi teres kedua. Okey, lupa beritahu untuk chalet 2 ni toilet dia kongsi kat luar. Masih dengan toilet teres kedua punya, tingkat 2 punya. Jom aku tunjuk toilet dia macam mana. Okey. Toilet pertama, tandas duduk. Ada shower. Bersih. Toilet ke-3. Tanda duduk juga. Tile. Ada tu semua. Bagi aku okey, bersih. Okey, ni teres kedua lah. Dia ada jalan turun daripada atas. Ni campsite aku. Yang tapak ketiga. Tapak sana ada satu slope untuk turun. Sini ada satu tapak campsite juga. Sini satu. Jom. Okay, kalau tengok depan 1, 2, 3, 4. Ada 4 tapak kat sini. 4 tapak kat sini. Ini laluan dia lah kat sini. Yang ni mungkin bawah sangat teruk. Dia letak platform, tapi platform dah leput. Sini ada satu sink. Excuse me, tumpang lalu ya? Tumpang lalu. Hai. Excuse me. Sudah makan? Ya, sudah. Mau buat video sebelum balik. Okay, ni yang tadi ya. Daripada
Tingkat 1, tingkat 2 tadi. Tapak pertama, tapak kedua dia boleh turun kat sini. Ni jangan turun. Ni pergi teres kedua. Teres kedua ni agak sempit. Pasang kemah, kalau kemah kecil boleh lah tepi ada common area. Kalau kemah besar common area kena kat tepi. Macam tu. Lepas tu view dia tengok pokok-pokok sana lah. Turun bawah tengok kambing pula. Kambing sini. Kita turun bawah, kita boleh tengok kambing. Okay. Kambing. Hai kambing. Dia macam kambing sini satu family. Mak dia, anak-anak. Ada 3 ekor sini. Sebelah sini. Ada anak juga. Comel. Anak kambing. Ni ibu kambing. Comel ni. Tengok dia bagi makan. What is your name? Oh, why? You are shy. Let's see. Channel name HERI KARI. Alright. This one. Harry Kari. Harry Kari. This one. White. White over there, right? Right. 1820. Thank you. Kenapa tak boleh keluar? Anak dia tinggal. Comel dia. Asal dia jam. Mula ada 8 ekor. Oh. Kena 8 ekor. Dah kena makan dengan anjing dia dah. Oh, bagi jam tu. Slowly. Slowly. Boleh. Sebab kawan dia banyak dah ni. Sorry sembelih 2 ekor ni. Sembelih kat depan ni juga. Aduh. Tu takut panjat-panjat semua. Ingat dia bawa lari. Tak ada pun. Saya memang cegah dengan ni. Mimi. Yang ni dia punya Ibu induk. dia. Induk dia. Oh ya, ni anak dia daripada sebulan yang saya ni kecil ni. Dia cepat besar ni. Dia biri. Dia orang ni semua biri-biri ke apa? Biri ke? Biri-biri tak campur doper. Oh. 我给他跑出去了。 Okay. Itulah kita punya campsite review dekat sini. So far tempatnya okey, cuma kalau belah bawah ni lagi sedap lah, lagi redup. Sebab ada banyak pokok. Lebih redup dan sejuk sikit. Tapi aku rasa kalau dah matang, pokok-pokok dah besar, lagi cun kat sini. Sekarang ni baru lagi, so pokok semua kecil-kecil lagi. Memang panas lah. Bila time tengah hari pagi je ni memang panas gila. Bila pokok dah besar, redup sikit lagi sedap. Malam daripada datang tu parking tau. Kalau ni cadangan lah, cadangan untuk campsite owner. Kalau dia boleh buat satu ramp untuk turun kereta ke sini, ni jadi parking area untuk orang yang bawah ni pun lagi cun. Orang nak angkat barang semua senang. Tu agak jauh sikit orang tu. Lepas tu bawah kat tempat kambing ni pun rasanya boleh satu lagi campsite kat sini. Lepas tu tengok bawah pun macam ada cadangan. Dia nak buat kemah lagi ni. Sebab dia dah tereskan juga bawah ni. Dia tereskan.
Bawah ni dah teres. Rasanya boleh buat kemah lagi ni. So kalau betul nak buat tapak kat bawah juga, kena ada satu parking kat bawah ni. Sebab parking tak muat kalau penuh kat atas. Parking kat sini, bukakan sikit, baru cun. Okey. Penat. Okey, jom kita cerita apa yang ada kat campsite ni. Aku punya review untuk 3 hari 2 malam aku dah stay kat sini. Air dia sejuk, kuat, memang best. Dia punya kekurangan bagi aku kekurangan dia ruang untuk berjalan dia. Maksud aku pathway untuk jalan tu kalau boleh sediakan bagi macam tangga sikit ke, bagi senang nak bergerak kat tempat-tempat yang slope rendah tu. Lepas tu kawasan-kawasan tapak kemah ni kebanyakannya semua ada slope sikit tau. Macam tak rata sangat. Kalau boleh ratakan sikit barulah. Tu dengar suara anak aku ngamuk pagi-pagi. So tapak dia tak rata, dia slope sikit. Kalau korang tidur ada sengit-sengit sikit lah. Lepas tu sinki ada atas satu, bawah satu. Okay, cukup. Selain daripada tu parking. Selain daripada tu dia punya parking dia tak berapa banyak. Tu cadangan lah untuk campsite owner. Kat belah tepi-tepi tu kalau boleh tarah sikit. Tu tak tahu tanah campsite ni ke tanah hutan ke tak pastilah. Itulah cadangan dia untuk besarkan parking. Dan jalan masuk tu dekat ada selekoh tajam tu, kalau dicantikkan sikit lebih okey lah. Yang ketiga, plug point sekarang dia pakai genset pukul 6 sampai 12. So insyaAllah nanti kalau bila TNB dah luluskan permohonan diorang yang dah setahun tergendala tu, baru ada plug point lah, tu tak ada masalah. Lepas tu chalet dia pun pakai solar lagi, dia tak ada plug point. Dan satu lagi kolam bawah tu. Nak pergi kolam bawah tu tak ada access yang proper. Maksud aku dia jalan slope, tak ada tangga. Situ yang cakap tak ada tangga tu. Itu je lah yang improvement yang aku boleh bagilah. Tapi bagi aku view campsite ni cantik. Untuk time sunset cun gila. Kat belakang aku boleh nampak sunset. Lepas tu dia punya selain daripada tu jauh. Dia tak jauh daripada KL. Sejam setengah macam tu je. Tak sampai 2 jam dah sampai ke sini. Kira dalam lingkungan KL. Dia dekat sempadan dengan Jelebu sebenarnya. Jelebu belakang ni je. Itulah yang bestnya. Lepas tu sini panas sebab pokok-pokok kecil baru lagi. Sebab dia campsite baru kan. Macam aku cakap tadi lah, kalau dah matang sikit, campsite dah lama sikit, pokok dah naik, alhamdulillah mungkin lebih sejuk. Macam tadi kat belah-belah tepi kat Kambing tu redup sebab tepi hutan kan. Sejuk. So kalau kita punya pokok-pokok dah besar, matang, redup yang best lah. Lepas tu malam sini angin kuat. Sekarang pun bukan malam je. Sekarang pun angin kuat gila. Best lah. Angin ni kuat, yang ni sejuk. Tapi kalau tengah hari berkicap gak panas dia. Okay, sampai situ je kot video aku kali ni. Kalau korang tengok video aku kali ni macam kurang sikit. Tiba pergi sana, tiba pergi dah malam, tiba dah pagi. Aku tak ambil banyak footage sangat sebab first time camping dengan baby. Anak aku baru 5 bulan lebih. Nama dia Lily Kirana. Jadi aku tunjuk tu. Dia first time ikut kita orang camping. So kita orang pun sebagai mak bapak yang baru ada baby ni, kita baru nak sesuaikan diri, nak bawa baby pergi camping macam mana semua. So tak sempat nak pegang kamera pun. Sampai sini saja video aku kali ni. Kalau korang yang baru subscribe, tengok sampai habis ni, terima kasih banyak. Boleh like video ni bagi naik algoritma dia. Terima kasih. Kita jumpa video hadapan. Bye.